Untuk anda yang masih keliru tentang solat jamak dan qasar, pertama sekali kita kena tahu apa itu jamak. Jamak ialah menghimpunkan dua solat dalam satu waktu. Contohnya, kita himpunkan solat zuhur dan asar dalam waktu zuhur ataupun sebaliknya. Contoh lain, kita himpunkan solat maghrib dan isyak dalam waktu maghrib ataupun sebaliknya. Itu jamak. Apa pula qasar? Qasar ialah memendekkan solat. Contoh, solat 4 rakaat dipendekkan jadi 2 rakaat. Jadi yang selalu kita buat masa balik kampung itu ialah kita buat solat jamak dan qasar. Pertama, kita himpunkan 2 solat dalam satu waktu, dan yang kedua, kita pendekkan solat 4 rakaat kepada 2 rakaat. Jadi untuk qasar ini hanya untuk solat fardu zuhur, asar dan isyak sahaja. Waktu subuh dan maghrib kita tak boleh qasar. Jadi kita kena tahu bahawa solat jamak qasar ini adalah rukhsah ataupun keringanan yang Allah berikan kepada mereka yang bermusafir. Jadi kalau anda ada soalan tentang jamak qasar, boleh tulis di ruang komen. InsyaAllah saya akan bantu anda jawab.